Jadikan hati aku, ya Allah, sentiasa denganmu, ya Allah. Aku tak nak dah, ya Allah, dengan orang lain. Aku sakit, aku kecewa, aku derita dengan Allah. Cuma masalah kita nak sampai ke situ bagaimana? Hati kita ni bagaimana? Lepas tu saya ada pesan, ada dua cara. Cara pertama, solat hajat, minta dengan Allah tiap-tiap malam sebelum tidur, ya Allah, tolonglah, ya Allah, jadikan hati aku, ya Allah, sentiasa denganmu, ya Allah. Aku tak nak dah, ya Allah, dengan orang lain. Aku sakit, aku kecewa, aku derita, kadang-kadang aku rasa lemah, kadang-kadang aku harap kat dia lah yang mengecewakan aku. Aku harap dia bahagiakan dia lah yang deritakan aku. Ya Allah, aku tak nak dah, ya Allah, cukuplah, ya Allah. Maka, ya Allah, jadikan hati aku sentiasa denganmu, ya Allah. Cinta, rindu, kasih, harap kepadamu. Itu satu cara. Tiap-tiap malam minta. Cara kedua ialah bimbingan murabbi mursyid. Selalu saya ulang. Doa pada Allah juga dalam solat hajat minta, ya Allah, Kau datangkan kepada kami, ya Allah, seorang murabbi yang mursyid, ya Allah, yang boleh bimbing kerohanian kami kepadamu, ya Allah. Kerana kita kadang-kadang manusia ni kan, kita nak benda yang nampak. Ialah kita fizikal, kita ada fizikal, kita benda ni, kita nampak apa? Nampak seorang guru. Guru yang mana? Guru yang membawa diri kita, hati dan jiwa kita kepada Allah.